Assalamualaikum dan salam Bistu PSS. Saya Zarin Adana binti Muhammad Amin Syed, wartawan Bistu PSS Sekolah Kebangsaan Bandar Baharu Kemaman Terengganu. Pada hari ini, 12 Februari 2026, sedang berlangsungnya Majlis Watika Pelantikan bagi sesi 2026. Jom mari sama-sama kita saksikan. Walaupun pada hari ini banyak kamu melakukan kesalahan-kesalahan sedikit pada kategori yang besar atau berat, maka kamu sekiranya kamu tidak memamerkan jabatan kita. Faham? Pendidikan pada hari ini, mereka ini melahirkan insan adab dulu baru ilmu. Jadi Cikgu Mak tidak tiba Majlis seterusnya akan silakan Sarjan Anwar bin Muhammad Ghazali untuk menyampaikan ucapan sekaligus melanjutkan Majlis Watika pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Amanah dan tanggungjawab yang besar. Sebagai pegawai perhubungan sekolah, saya ingin menegaskan bahawa peranan pemimpin pelajar amat penting dalam membantu pihak sekolah menekankan disiplin. Itu sahaja liputan untuk kali ini. Saya, Zarin Adana binti Muhammad Amin Syed, wartawan Bistu PSS melaporkan. Your best buddy.